Macam mana kita nak belajar untuk buat keputusan? Kalau anda nak belajar buat keputusan, anda kena belajar daripada orang yang betul-betul dah biasa buat keputusan. Contohnya bos, kalau boleh belajar daripada direct dengan bos lagi bagus. Sebab bos ni dia jenis, dia memang nak ajar kita tau. Dia memang nak ajar kita, tapi memang kita kena bersedia nak kena shoot dengan dia lah. Okay, contohnya, kita kadang-kadang kita tanya soalan dia dekat dia kan. Kita tanya soalan tu macam kita tak boleh nak terfikir tau. Oh lah macam tu tak. Bila dia dah cakap tu baru kita terfikir. Yelah. Kita macam tak terfikirlah perkara yang di luar jangkauan kita tak. Contohnya kita nak tanya dia, bos ni macam mana bos, saya tak boleh nak kontak Encik Abu ni. Bos suruh saya kontak Encik Abu, penting kan. I kontak dia tak boleh nak dapat. Lepas tu tiba-tiba dia bagi kita idea. You kontak lah Puan Siti kan dia punya admin. Kita tak terfikir benda ni tau. Benda part-part macam tu bila dia dah ajar kita macam tu. Maksud dia ialah kita kalau kita tak boleh nak kontak dia punya kepala, kalau kita ada dia punya siapa-siapa yang ada kaitan dengan kawan ni, kita boleh kontak dia lah, tanya, kenapa Encik Abu tu dia tak dapat nak reach dia punya kontak number? Ada setengah kita dapat tahu, dia pergi outstation. Contohnya macam tu lah. And then kadang-kadang kita terfikir, bos saya nak hantar servis kereta Lepas tu tiba-tiba dia cakap, bukan you ada free untuk servis ke kat ABC ni? Kan dia ada bagi promotion, you boleh pergi sana. Sebab kita kan ada panel kan, kita punya kereta, tempat kita nak servis kereta untuk company dia ada panel kan. Kita tak terfikir, loh kenapa saya tak pergi kat ABC ni tu, ada bagi promotion kan. Hari tu ada bos cakap, saya tak terfikir pula boleh hantar kereta ni kat sana. Sebab hari tu dia cakap, ni kalau you nak, you ada kereta kan, you nak pergi servis ni, dia ada bagi promotion 10% macam tu kan. Tapi saya tak terfikir yang company punya syarikat punya kereta, kita pun boleh pakai untuk servis kat dia punya promotion tu. Sebab saya ingatkan untuk kita punya staff punya personal. Itu part-part yang saya masukkan untuk yang side-side kita tak terfikir tau. Tapi sebelum dia nak tolong kita, dia akan tama dulu. Untuk kereta you saja. Lepas tu company tak payah ke? Tapi kita sebenarnya bukan nak berkira. Memang kita nak bagi company pun boleh dapat promotion tu. Tapi kita fikir ke sebab company kita dah ada panel. Panel tu mesti dia ada macam orang cakap bagi special punya harga kan. Kalau kita bagi servis, kita dah ingat macam tu dah. Tak boleh nak pakai untuk yang 10% ni. Kita fikir gitu. Tapi dia pula datang dia bagi kat kita. Habis tu, you ingat tak boleh pergi ke company saya? Bila kita cakap balik kan, sebab saya ingat panel tu dia dah bagi murah. Murah pun ni lagi murah punya. Cuba you calculate. Nenek dia bagi tahu. Loh, kita macam baru dapat. Sekali dah kena tu baru terbangun balik lah. Betul juga. Macam tu. Kita bukannya tak nak fikir benda tu, cuma